UMNO dan PAS perlu bersatu menghadapi PRU16. Tetapi persoalannya, mampukah dua parti Melayu ini mengetepikan ego dan kepentingan politik masing-masing? Menurut laporan Astro Awani, bekas Ketua UMNO bahagian Ceras, Datuk Seri Syahid Ali Ahabsyi berpandangan UMNO dan PAS tidak seharusnya bersikap sombong atau angkuh dengan kekuatan politik masing-masing. Sebaliknya, beliau mahu penyatuan orang Melayu dan umat Islam diberi keutamaan bagi menghadapi cabaran politik serta geopolitik negara yang semakin kompleks. Syahid Ali berkata, kerjasama UMNO dan parti-parti politik Melayu juga tidak sepatutnya hanya tertumpu kepada penguasaan negeri atau DUN. Sebaliknya, kerjasama itu perlu mempunyai hala tuju lebih besar untuk menghadapi pilihan raya umum ke-16 di peringkat persekutuan. Beliau memberi peringatan, UMNO tidak boleh terlalu berbangga kerana menguasai negeri seperti Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Dalam masa sama, PAS juga tidak boleh terlalu angkuh dengan kekuatan politiknya di pantai timur dan beberapa negeri di utara Semenanjung. Menurut Syahid Ali, kedua-dua parti perlu melihat kepentingan penyatuan politik Melayu secara lebih menyeluruh. Menyentuh PRU16, beliau berkata UMNO dan PAS yang membawa perjuangan orang Melayu dan umat Islam perlu meneruskan momentum menolak DAP, PKR dan Amanah. Beliau juga yakin pemimpin UMNO tidak akan tunduk kepada sebarang tekanan atau ugutan politik yang bertujuan menggagalkan usaha penyatuan UMNO dan PAS menerusi gagasan Perikatan Nasional. Katanya suara akar umbi juga perlu diberi perhatian kerana terdapat harapan supaya parti-parti Melayu dapat duduk bersama dan membentuk permuafakatan. Syahid Ali turut mengingatkan pemimpin politik supaya tidak membuat keputusan hanya berdasarkan kepentingan dan keuntungan politik masing-masing. Ini kerana, katanya, ahli parti dan rakyat di peringkat bawah sedang berdepan pelbagai tekanan serta masalah. Persoalannya sekarang, adakah seruan penyatuan UMNO dan PAS ini akan menjadi kenyataan menjelang PRU16 atau sedar menjadi satu lagi perdebatan politik? Kita tunggu perkembangan seterusnya.